Sekarang ni aku berada di filem Car kereta. Filem yang lumba kereta yang kartun luar. Kereta kodok, kereta kodok. Tapi yang peliknya keretanya dalam kartun lebih kecil sikit. Yang ini bukan main tinggi lagi. Bukan main tinggi dan juga besar bis. Belakang bucket dia. Tapi kalau sekali tengok bis, dia punya sendi semburan dia bis, simen dia bis, memang clean bis. Sungguh rata, sungguh cantik lah bis. Okey, dalamnya bukan dalamnya macam baru bis. Dalam macam baru. Dalam macam baru. Macam baru daripada showroom. Okey, kita boleh tengok dalam tu penuh dengan kayu kayan. Kayu kayan. Radio zaman klasik. Okey. Dia punya wiper sangat comel. Dia cermin sisi motor. Dia punya spore bis dah macam piring CD. Tapi kat sini aku boleh cakap lebih. Aku boleh cakap kat sini keretanya memang cantik bis. Memang cantik, memang clean. Memang kalau bis ambil gambar yang dekat sini bis. Biarlah tengok dia punya clean ni bis. Macam kereta baru. Macam kereta baru. Rupanya keretanya besar Rupanya keretanya besar. Keretanya besar rupanya. Okey. Ini kalau dulu harga dia mungkin tak tahu berapa lah. Sekarang ni lagilah tak tahu harga berapa. Okey, siapa yang tahu nama dia apa ni aku tak tahu namanya apa ni. Kereta kodok, kereta kodok. Kereta kodok ke apa namanya? Okey, apa-apa carikan salah.